Lepas dia. Aku tak puas hati betul lah dengan budak baru tu. Ni ingat dia siapa Itulah, nasib baik kat sekolah tau. Itu kalau kat luar, dah lunyai budak tu. Tak apa. Aku tahu macam nak ajar budak. Weh, serius lah. Weh. Tak sakit ke? Aku biasa lah. Sorry. Ashraf? Hai Mama, awak balik? Peninglah kepala Mama ni. Ya Mama? Papa kamu tu, dia datuk kat mana rumah kita ni. Macam mana dia tahu rumah ni? Dia datang sini ke? Manalah Mama tahu. Lepas tu, dia minta duit dengan Mama tau. Lepas tu Mama bagi? Bagilah. Mama tak tahu nak buat apa dah. Kalau Mama tak bagi, dia ugut Mama macam-macam. Macam bodoh lah dia tu. Dia nak apa lagi lah Mama? Amboi mulut. Teruk macam mana pun, dia tetap papa kamu tau. Macam ni lah Mama. Mama buat je report. Dia dah kira ganggu kita tau. Dah tak payah. Mama tahulah nak buat apa. Ni, macam mana sekolah baru? Okey? Sama je. Sekolah juga. Dah, jom pergi makan. Kedai? Iyalah. Hai, bilalah mak aku yang busy nak masak untuk aku. Cik kedai je. Nanti Mama cuti, Mama masak lah. Yelah Mama, dah 27 kali dah. Benda sama Mama ulang. Okey? Dah, jom. Jom. Pandai buat tulis kan? Ni toilet dari mana? Terima kasih, Pak. Mak, dah rasa Mak dah boleh stop ambil upah jahit. Bat, inilah punca pendapatan keluarga kita. Nak tak nak Mak kena buat. Mak pergi kerja Mak. Habis tu, sekolah kamu macam mana? Mak pergi sekolah. Tak payah. Mak nak kamu pergi sekolah. Jadi contoh yang baik untuk adik. Kamu belajar rajin-rajin, nanti boleh bantu keluarga kita. Mak, cikgu suruh adik beli buku sekolah.
kau apa hal kerek sangat semalam? Apa yang kereknya? Kau jangan belagak. Aku tobok kau ni. Tak padan dengan budak baru. Nak cacai kau. Balik sekolah, kita one by one. Tak payah tunggu balik lah. Sekarang pun aku on. Kotak cat aku dulu. Merah. Kau yang ajak. Kau datang dulu. Kau berani kotak cat aku dulu. Cikgu datang. Cikgu datang. Weh, cikgu datang, cikgu datang. Cikgu. Mana ni Zack? Bila kita nak buka budak baru tu? Itulah, aku pada geram sangat dah ni dengan dia. Sabar. Ada masa memang kena punya. Kenapa ni? Weh, kali ni kau tadi kat aku. Kau tak mas member kau dah. Aduh, kerja kau ni fly je. Kau tak cuba kantoi ke? Aduh, kantoi apa ni? Satu kelas je pun. Kau dah kantoi semua ni? Tak. Yalah, jom lah. Jom. Kau acak Waalaikumsalam. Aku susah nak cari dengan perempuan. Lah, siapa suruh kau share dengan aku? Kau ada masalah ya? Kenapa suka duduk seorang-seorang? Tak serabut. Ya ke? Bukan ke kalau duduk seorang-seorang tak bergaul dengan orang nanti lagi stres? Lain orang, lain cara dia. Cara aku macam ni lah. Oh, kalau aku pula lain. Aku tak suka duduk seorang. Sebab aku tahu kalau duduk seorang mesti bosan gila. Siapa? Akulah. Siapa tanya? By the way, kau tak tahu lagi kan nama aku? Nama aku Aida. Aku tak tanya juga. Wah, jadi mak bunga kat sekolah ni aku masih tak puas hati dengan kau. Kalau kau berani, kita one by one. Sekarang. Buang masa lah. Penakut. Bapak kau dulu pun penakut juga
kisah. Yang ni gaduh. Yang ni apa hal panjat pagar pula? Nak pergi mana? Podiang. Cikgu baru je bagi tahu Mak tadi. Dia cakap Pak gaduh kat sekolah. Weh, kau dengar apa-apa kat semalam? Dengar apa Mana segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 oh. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian, cinta, cita-cita dan harapan. Di usia ini tiada yang tak mungkin, oh sayang. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia